Pahang merupakan negeri terbesar di Semenanjung sejak zaman dahulu kala. Sebelum zaman penjajahan British, Sultan Pahang melantik 4 orang kaya untuk mentadbir wilayah jajahan baginda yang luas. Tapi, siapakah 4 orang kaya tersebut? Baiklah, yang pertama, kita ada orang kaya Indra Shah Bandar. Orang kaya Indra Shah Bandar merupakan pembesar Pahang yang berpusat di Pekan. Pembesar ini menjaga kawasan dari Kuala Pahang hingga ke Luit dan juga Sungai Bebar. Mereka bertanggungjawab untuk menjaga bandar-bandar dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan mereka. Mereka juga antara orang kaya yang paling terkenal kerana Tun Razak dan Datuk Seri Najib berasal daripada keluarga ini. Kedua, kita ada orang kaya Indra Pahlawan. Orang kaya ini merupakan pembesar yang berpusat di Chenor. Pembesar ini menjaga kawasan daripada Kuala Luit hingga ke Bera. Dari segi peranan pula, orang kaya Indra Pahlawan bertanggungjawab menguruskan hulu balang dan tentera negeri. Ketiga, kita ada orang kaya Indra Segara. Orang kaya Indra Segara menjaga kawasan yang berpusat di Temerloh dan mereka juga bertanggungjawab menjaga laluan sungai yang menghubungkan laut dan juga Ulu Pahang. Dan yang keempat dan terakhir sekali, kita ada orang kaya Indra Perbejelai. Berbeza dengan 3 lagi orang kaya Pahang, orang kaya Perbejelai pernah menjadi pembesar yang paling berpengaruh di Pahang. Kenapa? Kerana dahulu orang kaya ini menguasai 2 sungai utama di Pahang, iaitu Sungai Jelai dan juga Sungai Tembeling. Kedua-dua sungai ini menghubungkan Pahang dengan negeri-negeri jiran seperti Terengganu, Kelantan dan juga Perak. Malah, kekuasaan orang kaya ini pernah diiktiraf oleh Sultan Pahang kerana gelaran asal orang kaya ini ialah orang kaya Indra Maharaja Perbejelai. Selain 4 orang kaya Pahang ini, terdapat juga orang besar ber-8 dan ber-16. Namun, disebabkan wilayah Pahang ini terlalu luas, 4 orang kaya ini berperanan sebagai wakil kepada Sultan untuk melaksanakan pentadbiran undang-undang dan juga pungutan cukai. Jadi atas sebab ini jugalah orang kaya-kaya Pahang mempunyai kuasa untuk mentadbir secara sendiri, manakala pemerintah pusat Pahang pula perlu bergantung kepada kesetiaan mereka. Akhirnya kekuasaan pembesar-pembesar Pahang ini mula hilang pada tahun 1888 setelah British mencampuri urusan Pahang dan mengubah sistem pemerintahan sedia ada kepada birokrasi barat.